Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya hadrati jaddina Sayyidil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa li jami'al muslimina wal muslimat, wa khususan ila Bulyan ibn Mulkan Nabiullah Khidir alaihi salam. Syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما، كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim khair ya karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsa illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah kamu fikir bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui segala barang yang ada pada langit 7 lapis dan segala barang yang ada pada bumi 7 lapis, dan tiap-tiap barang tidak berlakulah bisikan antara 2 orang, antara 3 orang, melainkan Dia Allah yang keempat mendengarnya, dan tidak berlakulah bisikan antara 5 orang, melainkan Dia Allah lah yang keenam yang mendengarnya, dan tidak kurang daripada bilangan tu dan tidak lebih ramai pula. Demikian tu Allah Ta'ala jadikan supaya kita mengerti bahawasanya Allah Ta'ala serta dengan kita di mana sahaja kita berada. Dan kemudian pada hari kiamat akhirat kelak, dengan barang apa yang kita kerjakan di atas dunia ni, maka kita akan dibuat kira di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu Dialah yang Maha mengetahui. Sadaqallahu maulana al-azim. Baik, pertama sekalinya jutaan dan ribuan terima kasih kepada surau Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas, cahaya kelicinan hati. Itu maksud Nurul Ikhlas. Ikhlas, khalas, dengan makna kelicinan hati. Mudah-mudahan kita semua ni termasuk di kalangan orang yang licin hati dia, yang bersih hatinya lillah liwajhil karim. Semata-mata kerana zat Allah Ta'ala, kerana sudi jemput hamba yang fakir untuk sama-sama bersilaturahmi
dengan orang di surau Nurul Ikhlas. Bukanlah niat untuk mari mengajar, apatah lagi bersyaramu, bersyarah ataupun mendidik, mencurahkan ilmu. Kerana saya sendiri pun masih lagi belajar, dan mudah-mudahan sampai mati pun belajar. Kerana itulah yang dituntut di dalam agama kita, tulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak mula kita baby sampailah kita mati. Maka sebab itulah sekiranya ada salah silap apa yang saya sampaikan, sudilah kiranya para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, imam-imam dan saudara-saudari sekalian yang alim lebih daripada saya untuk menegur, menasihati supaya bertambah lagi ilmu yang sedia ada kurang pada diri saya. Baik. Pertamanya sekali, saudara-saudari sekalian, sama-sama kita merasakan kesyukuran di dalam redung hati kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana banyak sangat nikmat yang Allah Taala bagi, tidak boleh hitung dengan jari. Banyak sangat. Hingga-hingga Allah Ta'ala tak suruh kita bilang yang banyak tu. Usahkan nak bilang yang banyak. Allah Ta'ala sebut dengan kalimah mufrad. Dengan satu nikmat sahaja kita tak dapat nak bilang. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak bilang satu nikmat, maka nescaya tak dapat nak bilang. Itu baru satu nikmat. Kita ambil sajalah nikmat kita diberi oleh Allah Ta'ala akal. Nikmat Allah Ta'ala bagi akal ni, ya Allah, beza dengan orang yang Allah Ta'ala tak bagi akal. Kita dapat orang ada akal macam kita ni, dapat cari nasi. Orang gila ikut tahi kemudian makan. Kita lapar cari makan di kedai kopi. Ni restoran. Orang gila, orang tak ada akal, cari nasi, cari makanan untuk dia kenyangkan perut dia, dituntut sapok di tempat-tempat kotor. Ni orang panggil nikmat Allah Ta'ala bagi akal pada kita. Maka sebab itulah akal ni kalau kita tidak campurkan dengan ilmu, maka dia tidak berkembang. Tidak berkembang. Kerana tiap-tiap kita ni tak ada seorang pun bila dilahirkan daripada perut mak kita terus alim, tak ada. Yakhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kami keluarkan kamu, hei manusia, daripada perut ibu-ibu kamu di dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Syai'a isim nakirah. Bila jatuh di halaman Nabi memberi makna hasar. Apa? La ta'lamuna syai'a dengan makna tak erti sikit habuk. Mana-mana gitu. Usahkan nak tahu debu, pasir, tanah, habuk pun tak tahu. Mana gitu. Sedikit pun tak erti. Ada siapa dia hak lahir itu terus boleh baca Quran, boleh baca kitab, boleh ceramah, tak ada. Melainkan semua tu lahir dalam keadaan tak tahu. Ni kita manusia. Sebab itulah di samping tak tahu tu Allah Ta'ala letak akal. Yang mula-mula mengajar kitanya dua ibu bapa. Ibu bapa ni tanggungjawab dia hanya mendidik anak. Sejak bila? Sejak kita baby lagi. Bila lahir tu terus ibu ataupun ayah kita terus azan, iqamat. Supaya kita telinga pendengar kita ni mula-mula didengarnya di alam dunia ni ialah kalimah Allah. Mengenal Allah Ta'ala. Walaupun kita belum lagi tamyiz, belum lagi ada akal yang cerdik, yang bijak, baru baby ya baru disunatkan kita ni melaungkan azan, mendirikan iqamat pada telinga anak kita. Sebab tu kalau orang yang tak mengaji, reti beristeri, reti bini nikah, anak gitu je, maka kesianlah ke dia. Kerana anak isteri ni orang panggil pemberian Allah Ta'ala dengan makna uji. Tidak ada satu pemberian pun di atas muka dunia ni dengan makna pemberian semati. Pemberian hakiki tu tak ada. Melainkan semua sekali tu untuk diuji coba. Baik berupa nikmat atau azab, berupa suka atau duka, semua sekali tu untuk diuji kita. Lebih-lebih lagi kita orang mukmin, orang beriman.
Tidak dikatakan kita orang beriman, melainkan kita lepas daripada ujian. Ada orang mukmin tapi dia tak lepas pada ujian. Maka Tuhan kata, am hasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawasanya kami membiarkan mereka mengaku kami beriman ni, kami kuat Islam, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Istifham bimaknal ingkari, tentu tidak, mesti kita diuji. Dan orang yang lepas daripada ujian ni sahajalah orang yang dapat jawab tiap-tiap soalan bila kita bangkit akhirat kelak. Kerana sekarang di dunia ni kita sedang dilatih tubi, sedang berlatih untuk kita dapat jawab soalan muka nakir di dalam kubur dan disoal oleh Allah Ta'ala sendirinya di padang mahsyar. Maka awal-awal disoal di dalam kubur ialah tentang akidah, tentang iman, tentang ma'rifat, tentang kepercayaan. Sebab itulah tentang akidah, tentang ma'rifat, tentang iman, mesti kita ambil titik berat sungguh. Jangan kita buat main-main. Jangan kita rasa tak ada apa-apa dah. Sebab kita Islam keturunan dah, maka Islamlah keturunan kita. Belum lagi tentu. Islam tu Islam lah, tapi mukmin belum tentu. Anak Islam dan iman ni dia takrif, maksud, makna dia lain-lain. Definisi dia tak sama. Orang Arab dulu bila masuk Islam, maka dia mengaku kata beriman. Kalau Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala suruh jangan kata mu beriman, tapi mu baru Islam. Al-Quran sebut qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab bila mereka masuk Islam, kami ni orang beriman ni, ngaku beriman. Qul lam tu'minu, kata Nabi Muhammad, jangan mu kata mu beriman dah. Qul lam tu'minu, walakin akan tetapi aslamna, kami baru menyerah diri, baru Islam. Ini orang panggil dalil nak bagi tahu pada kita iman Islam makna lain-lain. Sebab tu iman mesti kita jaga, mesti kita tanam, mesti kita siram biar benih dia bercambah sehingga menumbuhkan pokok yang berbuahnya ranum. Segala amal ibadat yang tidak berpasok daripada iman yang jitu, yang sahih, yang kejat, maka ibadat dia tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Sebut kata oleh Al-Imam Al-Ghazali, la tasahhul ibadah illa ba'da ma'rifatil muqabilihi, illa la tasahhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah sedikit pun amal ibadah melainkan setelah dia mengenal siapa yang dia sembah. Akibat daripada kita tak kenal siapa yang kita sembah pula, tiap-tiap amal ibadat kita tidak jadi khusyuk, tidak jadi ikhlas, masuk riya, masuk ujub, masuk takabbur, masuk sum'ah. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah. Selesai daripada semayang jemaah maghrib, kita rasa Allah junya aku, hebatlah aku boleh semayang jemaah. Orang lain tak boleh semayang jemaah, di atas jalan raya lagi, jeng jalan. Aku ni ya Allah, hebat sungguh boleh semayang jemaah. Kita dapat sedekah duit ke orang, kita rasa Allah pemurahnya lah aku. Orang panggil apa? Orang panggil tak ikhlas, ada ujub, ada ajib, ada rasa heran pada diri sendiri. Ini kerana apa? Kerana kita tidak mengenal Allah. Tuhan kata dalam Quran dan ala harfin. Dalam Quran sebut apa dah? Ya'budullah ala harfin. Jangan wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Habis orang bidayah. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Ramai mana manusia yang menyembah Allah di atas huruf. Huruf. Usalli fardal maghrib salat rakaatin adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi itu
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagu ayat Quran. Nah, tapi disebut saja burung. Maksud makna dak reti. Ai segala puji bagi Allah, Tuhan melihara sekalian alam. Itu terjemahan. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada Arab, alhamdulillah rabbil alamin, Arab. Melayunya terjemahan dia panggil. Nah, bermula segala puji itu bagi Allah, Tuhan yang menjaga murabbi bagi alam. Itu orang panggil terjemahan. Maksud, nah, inilah apabila kita tidak tadabbur Quran, kita tidak memahami makna Quran. Sebab musababnya kerana ada sesuatu yang menutup pintu hati kita, sesuatu yang gelap. Nah, bila hati telah hitam, dia panggil. Nah, Tuhan sebut dalam Quran, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa wahai manusia kamu tidak tadabbur makna Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun ada sesuatu yang menutup pintu hati kamu daripada tadabbur makna Quran? Nah, saudara-saudari, Quran ni bukan macam majalah gila-gila. Nah, itu ni bukan suatu khabar utusan berita Melayu, tidak. Quran ni satu kitab kirimah khas daripada Allah, nah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, supaya tanda cintanya Nabi kepada umat disuruh kita tilik baca dan kaji. Nah, tadabbur ma yuradu bil lafzi wal ayah, nah, was surah. Kita disuruh tadabbur apa makna tiap-tiap ayat, apa makna tiap-tiap surah. Nah, kenapa surah Qul Huwallah tu dinamakan suratul Ikhlas? Nah, padahal dalam Qul Huwallah tu sepatutnya tu tak sebut ikhlas. Nah, Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Nah, nama surah tu Suratul Ikhlas. Kenapa gitu? Kenapa inilah kita kena perangai kaki kita, kena perangai tu lepak kerak kita untuk mari belajar, untuk mari mengaji, untuk menada kita. Jangan segan, jangan malas. Nah, kerana sebelum daripada kita mati, tidak ada masa untuk kita rehat. Nah, itu ni orang yang susah payah mencari dunia untuk keperluan ma'isyah dia, sehingga terlupa pada akhirat. Orang ni orang yang rugi. Nah, kerana Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhal insanu innaka karihun ila rabbika kadahan famulaqi. Manusia, kamu tidak akan habis penat di atas muka dunia, sehingga mana kamu jumpa dengan Allah Ta'ala pun masih lagi penat, dan kamu akan dikira, dihisab tiap-tiap apa yang kamu berpenat di atas muka dunia. Nah, kita penatkan apa? Tidak ada satu pekerjaan yang tak penat. Semuanya penat. Masuk juga dengan belajar. Kalau belajar tu sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Bermula ilmu dengan belajar. Nah, maka ta'allum bina takalluf. Tidak ada belajar yang senang. Nah, bila sebut kata belajar, dia tak sama dengan maklumat yang kita dapat. Sekarang ni di abad moden, nah, alam Google, alam internet, nah, alam cyber, macam-macam orang menamakan, senang nak dapat maklumat. Hanya di hujung jari kita tekan, keluarlah. Nah, di Al-Syekh Al-Fadil, tuan guru Google tu. Nah, Al-YouTube, gabung semua sekali macam-macam guru yang ada di laman sosial. Tapi itu semua tidak menempati syarat pada belajar. Nah, itu ni. Kenapa? Karena belajar ni dia ada rukun dan ada syarat. Nah, mesti syaratnya 3, rukunnya 5, kena cukup. Kalau tidak, kita tidak akan dapat ilmu melainkan maklumat. Farqun kabir, perbezaan besar di antara bainal ilmi wal maklumat. Perbezaan besar di antara ilmu dan maklumat. Ilmu mesti kita dapat dengan 3 syarat: isnadul riwayah, isnadul dirayah, isnadul tazkiyah. 3 orang panggil syarat ilmu. Dan 5 rukunnya mesti kena ada guru, kena ada murid, kena ada kitab, kena ada manhaj, dan kena ada bi'ah, suasana belajar. Nah, itu dia panggil rukun dan syarat ilmu. Tiba-tiba guru tak ada.
Nah, yang adanya apa? Ni, internet. Nah, ni, yang adanya YouTube. Ya, kita boleh dengar, tapi dikira belajar kan dah. Dah. Maklumat dapat. Nah, kita tak belajar dengan dia. Kalau belajar ni guru kenal murid, murid kenal guru. Kalau kita kenal dia pergi dalam TV, nah, saya belajar dah. Kata ni, dengar fadhil ustaz tu sekian-sekian. Bila mengaji? YouTube. Ai senang. Nah, bila masa dia kenal kita tak tahu. Dan tidak ada orang panggil, nah, mubasyarah boleh tanya sekiranya kita tak faham. Kan orang panggil satu daripada jalan penyelesaian ketidakfahaman dalam belajar ialah bertanya. Malu tanya maka sesatlah jalan. Nah, tadi. Maka nak tanya mana dengan laptop tak boleh. Nah, tadi. Tak boleh tanya. Maka sebab tu tidak dikira sebagai belajar. Maklumat dapat. Yang dikira belajar bila ada guru depan kita. Gitu sekali Nabi SAW disunnahkan oleh Allah belajar. Nah, dengan guru dia nya siapa? Jibril alaihissalam. Padahal Nabi dengan Jibril ni sudah semestinya mulia Nabi daripada Jibril. Nah, mestilah. Ada ni. Mesti dah mulia Nabi. Tapi Allah Ta'ala nak mengajar kita bahawasanya belajar mesti guru. Dikirim khah Jibril untuk mengajar Nabi SAW. Dan ayat yang mula-mula turun pada Nabi pun tidak suruh semayang bang puasa roh naik haji ke Mekah suruh jihad fisabilillah, tidak. Yang mula-mula turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha menjadikan. Nah, ini menunjuk kata ilmu ni awal-awal dalam aqabatus salik. Tiap-tiap orang nak jadi hamba Allah. Tiap-tiap orang yang nak menuju pada syurga Allah atau nak menuju tinggi lagi hadratillah, mesti kena dengan ilmu. Nah, aqabatul ilmi, mula-mula sekali. Kalau orang yang tidak belajar ilmu, tiba-tiba dia nak buat amal ibadat atau dia nak menuju pada Allah, maka boleh jadi tengah jalan tu dia disesat oleh syaitan, oleh iblis. Yang syaitan, iblis ni tidak pernah cuti atau MC rehat sebentar 2 jam tu kisah rokok pun tidak, untuk menyesatkan manusia. Nah, dia tidak berhenti, sentiasa nafas demi nafas duduk tengah nak menyesatkan manusia. Tak boleh cara ni, cara ni. Tak boleh kok cara tak semayang, cara semayang pun dia menyesat lagi. Nah, bangun pukul 3 pagi semayang tahajud. Nah, semayang tahajud 20 rakaat pukul 3 pagi. Nah, saya buka kain langsir tengok jiran kiri kanan gelap lagi rumah. Allah, aku ni orang yang ambil kat dalam kampung ni. Nah, dalam taman ni tak ada lah orang yang paling kuat amal ibadat. Aku lah orang lain gelap belaka. Nah, pagi esok pergi jabat kuat tengah pinggir ada. Pandai dah, memang pandai nguruk dah. Nah, warna haji Allah lengah pinggir mari 25 rakaat juga dia mulai tu. Allah akbar. Rajin sungguh haji wa amal ibadat. Tak ada rajin mu kita hamba Allah kan. Dia jawab kok begitu dah tu. Nah, pergi pejabat, pergi pak kerja Allah. Ada yang saya jawab apa kan. Guano haji suruh tekuk mari kat 40 juzuk juga Quran yang baca bahas 40 juzuk tu. Allah lebih banyak pada Quran original ni. Nah, wajib ngaji baca Quran. Iyalah kita kena banyaklah pahalanya. Jangan duduk baca sahabat saja. Nah, dalam hatinya sum'ah, suka bila orang sebut tentang kebajikan yang dia buat, dia rasa berbunga-bunga hati dia. Nah, habis pahala begitu saja. Nah, bila masuk masjid, masuk surau ataupun buat amal kebajikan, nak muru apa orang panggil nak orang nampak. Nah, nak suruh orang tengok, rajin dia semaya sunat, rajin dia amal ibadat, rajin dia sedekah. Nah, ni orang panggil apa? Riya. Apa Nabi sabda al-amal idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riya batal habis segala pahala. Allah rugi weh. Nah, dah masuk nak semaya tahiyatul masjid, Allahu akbar. Orang tengok, Allah tak jadi semaya, takut riya. Tinggal amal tu riya besar lagi pada beramal dengan riya. Nah, tarkul a'mal riyaul akbar. Tinggal beramal tu riya besar lagi. Nak buat
Beramal orang tengok, nak uya orang tengok, riak. Nah, tinggal amal kerana takut orang tengok, riak besar lagi. Maksudnya beramal orang tengok, takut riak. Nah, tiba-tiba tak beramal je, malah takut riak, habis pahala gitu, riak besar lagi tu. Nampak puan? Nah, telai mati mak, duduk mati bapa. Begitu orang panggil. Nampak puan? Itulah agama kita, suruh gocok. Nah, suruh muat. Nanti ni, suruh sparring, suruh bersilat. Suruh bersilat, gocok. Nah, bertumbuk dengan orang lain. Dah, bertumbuk, gocok. Nah, bersilat, sparring dengan diri kita yang jahat tu. Nah, dengan hati yang tak comel tu. Nah, dengan nafsu yang ammaratun bisu. Ini Allah panggil jihad akbar. Sebagaimana Nabi SAW bila kembali daripada perang Badar. Perang Badar ni Allah Ta'ala bagi kemenangan pada umat Islam. Bukan kerana ramai macam kita. Nah, kita sekarang ramai. Nabi kata seksa dia apa sahabat dia. Nah, tapi tak kerja Kelantan lah. Kita pendek mudah. Nah, akan datang suatu masa seksa maksudnya. Nah, akan datang satu masa seksa tu. Nah, kamu wahai orang Islam akan dikeronyoki, akan dikerumuni, akan diranggup atau ikhlas teranggup, dicekok, gapo lagi nak ikut gila. Nah, oleh musuh-musuh kamu seumpama orang yang sedang menyantap dalam makanan dalam talam. Kan dalam talam tak ada nasi, tengok orang dakwah, orang tak beli makan biasa kan. Nah, sunnah Nabi dalam talam. Nah, lepas tu orang duduk keliling. Maka bakal cekok nak makan. Nah, memang berlaku sungguh zaman sekarang. Nah, habis negara umat Islam hancur buruk. Nah, habis dibawa peranda. Tidak dengan Ghuzwatul Askari, peperangan askar dia panggil. Berlaku di Palestin tak habis-habis sampai sekarang. Nah, berlaku di Syria, di Baghdad, di Iraq dan bagai-bagai negara umat Islam lain. Nak kena bunuh, kena tembak, kena bedil. Itu tanda benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun tempat kita ni tidak kena gitu. Tak ada tembok, tak ada bedil, tak ada peperangan apa. Tapi orang panggil Ghuzwatul Fikri, peperangan minda. Peperangan yang dikerik oleh orang-orang kafir untuk kitanya tidak dapat jumpa hakikat agama, kekuatan energi agama Islam yang sebenarnya. Nah, maka dikerik bagai-bagai faham yang mengganggu. Nah, yang menyebabkan umat Islam huru-hara pemikirannya. Nah, tidak berjumpa dengan hakikat sebenar dalam agama. Maka inilah yang menyebabkan umat Islam diranggup. Nah, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah kerana kami sedikit? Tidak. Nah, tidak. Nabi kata, kamu kuat, kamu ramah. Nah, ramah sungguh. Tengok Indonesia dengan Mekah tu kalah lagi. Ramah Islam di Indonesia lagi. Nah, tapi setara mana? Nah, setara duduk khurafat ke hatu toyo gitu lah. Nah, Pak ramah juga. Pergi Surabaya, ala balik daripada Surabaya gitu. Minta supir suruh bawa pergi jalan. Kata tanya, ada ke dapat orang-orang yang pandai benda-benda mistik-mistik ni. Dia kata ada. Ayo bawa lah ada satu orang buat situ. Nah, pandai benda-benda kiri tak pun. Baik. Kenapa pula malam tu malam Jumaat? Oh, dia kata tak boleh tengok keris. Nah, malam ni malam Jumaat. Nah, mesti lepas solat Isyak dulu. Apalah, habis solat Isyak, masuk dalam bilik dia. Ada 4 bilah keris. Ada 4 bilah keris. Ada 4 pinggan nasi. Dan ada 4 gelas air teh. Ada 4 pinggan nasi tu bukan pinggan saja. Sekali dengan nasi, elok ada tu. Nah, tu. Bila dia duduk cokoh depan keris dia, depan tu ada gambar-gambar para wali lah katanya. Dia kata assalamualaikum ya waliullah, bobe-bobe dia cakap. Dia kata ada apa? Waliullah widang keris dia. Kita setengah suka. Pak kita tanya, Pak, ini nasi telurnya untuk siapa, Pak? Dia kata apa? Iyalah, ini makanan para wali. Makanan para wali, kepala bapuk. Kata ni, para wali kuat khurafatnya. Nah, kuat lagi benda begitu. Islam Indonesia. Nah, pertama kalau Mekah, negeri Islam tanah Arab kalau belakang bilang umat Islam ramai Indonesia. Tapi supaya tu Nabi kata, nah dia ni seumpama mana buih lau.
Nah, buihlah support saya ni. Kalau kita semua mana ada boleh jadi sini, ada orang hebat-hebat. Nah, apa? Ada penyakit Nabi kata al-wahan. Nah, apa penyakit al-wahan? Penyakit cinta pada dunia dan takut nak mati. Kalau kita lah cinta pada dunia. Nah, hari-hari kerjanya untuk dunia. Kerana dunia ni semakin tua semakin mahal. Nah, mahal ni satu hari boleh dapat ni semakin mahal. Mahal sungguh. Nah, ini Nabi tengok dah di mana Mi'raj, rupa dunia ni seumpama perempuan tua yang bokok 3 tapi janguk sakat. Apa penuh emas, kakak emas tekuk tangan ke apa semua sekali. Nah, Jibril kata itulah nak kenal je Muhammad dunia. Nah, yang manusia kalau kita duk gila. Nah, semakin tua semakin mahal, semakin tua semakin mahal. Padahal benda kita ada benda dah. Nah, ni dunia. Nah, kita kat cari benda nak untuk dunia belaka. Nah, padahal dunia ni tak kekal sikit abuk pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis dia, syirarul ummati, sejahat-jahat umat aku allazina wuzzu bin na'imi, orang yang suka bersedap-sedap dengan makan makanan. Wa nabatat alaihi ajsadu, dan tumbuh tubuh badan dia daripada makanan yang lazat-lazat. Nah, kita kena makan mesti sedap-sedap. Nah, tambah makan nasi. Nah, RM3.5, RM2 tak sih. Sekali makan 100 lebih. Nah, 100 setengah. Makan sikit je. Makan 2-3 mulut habis. Padahal tu yang kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan olehmu, minum olehmu, jangan kamu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan sini makna dua. Pertamanya berlebih-lebihan dengan makna makan nasi ikan kering je dengan kicap. Tapi 2 puyuk dia seorang makan. Hanya orang panggil berlebih-lebihan. Nah, 2 puyuk seorang tak bangun semayang lah jawabnya. Lupuh tepi pinggan nasi situ selalu. Kerana kenyang sangat. Nah, satu lagi berlebih-lebihan juga. Apa? Menu makanan tu start hujung ni sampai hujung dia seorang. Nah, tapi makan cak habis kenyang. Tahu habis lah. Ni belazat-lazat dengan makanan. Nah, Nabi kata syirar ummati allazina wuzzu bin na'imi wa nabatat alaihi ajsaduhum. Sejahat-jahat umat aku ialah orang yang lazat-lazat nak makan sedap-sedap. Wa innama himmatuhum alwanut ta'ami wa alwanus thiyabi. Hemoh dia, kemahuan dia, cita-cita dia dalam hati dia, keinginan dia alwanut ta'ami, nak berbagai warna-warni makanan. Lauk 10 jenis kakak lauk tak makan, pada makan sok ya sejenis lauk tu tak mau juga kenyang. Tapi nak 10 jenis lauk. 15 jenis nasi saja tu, nasi putih, nasi minyak, nasi biryani, nasi ujar panas, nasi ujar giti-giti. Oh ya ada lagi tak makan nasi putih sikit, kawin-kawin sikit, makan semulut 3 mulut habis. Ni bazir. Nah, ni sejahat-jahat umat. Wa alwanus siyah, dan nak pakaian yang bagai-bagai warna, tak mahal-mahal. Nah, kain tudung gemuk tak boleh pakai. Nak pakai kok mahal-mahal. Nah tu ni. Kok jenis nama Farida atau Farida ada apa semua tu. Nak bagai-bagai hok. Nah tu ni. Hok branded kita kata. Nah, padahal Islam ni sangat mudah. Nak tutup aurat ni tak nanti ke barang mahal. Dengan kuning tu jadi. Nah, kerak-kerak kuning buku-buku jadi. Yang penting nah tu ni. Muka dan 2 pergelangan tangan je di benar muka. Habis. Baki lagi tutup lagu mana dengan daun ke, dengan kuning ke, dengan sakoba ke, suka hatimu lah. Kerana istilahnya tak syarat. Tidak atau mesti bertudung jenama sekian-sekian, tidak. Nah, tapi penyakit kita nya suka kepada pakaian mahal-mahal. Nah, ke 100 lebih. Nah, ni. Ke 1000, ke 1000 selah, baju 1000 selah. Nah, ini orang panggil bazir. Nah, sebab itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuhu, kana qimatuhu ma yakhruju minha. Tiap-tiap barang yang masuk dalam mulutmu jatuh perut, itu jugalah yang dikeluar daripada juga tahimmu. Yang kita susah payah cari kedai makan, nak makan tak sedap. Semua dah ni puas dah. Penyakit kita kan, tak suka panggil makan ni hok semua hok sama. Nak apa lainnya so restoran kuah dah tak boleh dah. Nah,
Akhirnya kita susah payah tu supaya juga dia nasi juga dia panggil. Nah, udang juga. Nah, tadi ikan juga. Tapi kita nak agak sedap-sedap sambut belanja ratus-ratus, yang akhirnya kita makan jadi proses dalam perut. Duk mana dah kesipang. Tidak kata makan mahal ni kenapa? Kalau berok pas ni tubik emas toko boleh simpan jual gelik buat modal nego. Tak ada. Semuanya kita makan barang mahal-mahal tadi. Makanan lazat-lazat mahal-mahal habis 300 kita makan tu akhirnya tubik mana? Dalam logik tadi nak belaka. Simpan situ. Nah, maka sebab itulah sebenarnya dia kata alangkah bodohnya manusia sanggup habis piti ribu-ribu makanan. Nah, ya dakhulu fi batnihi ma yakhruju min batnihi. Apa? Tiap-tiap ada yang masuk dalam perut dia tu akhirnya dia keluar daripada perut dia juga. Jadi tadi. Nah, maka sebab itulah umat Islam ni tidak akan hebat apabila dia tenggelam dalam keduniaan. Nah, umat Islam dulu hebat bukan kerana ramai, bukan lengkap senjatanya. Dalam perang Badar tu Nabi tentera dia 313 orang. Nah, Allah Taala bagi menang pada tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud kalah. Kenapa kalah? Kerana orang mana duduk atas bukit tu berasa harta ghanimah. Nah tadi, harta dunia ni kalau kita tak turun boleh orang duduk bawah. Rugi kita turun daripada bukit kerana dunia. Allah. Tu. Nah tadi, tu. Ketika perang Badar tak begitu. Bilangnya umat pun sikit tentera Islam. Nak senjata pun tak lengkap, tapi Tuhan bagi menang kerana apa? Kerana rohani para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sangat hebat dengan Allah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Nah ini disebut dalam Quran sesungguhnya telah memberi kemenangan oleh Allah di dalam peperangan Badar kepada kamu hai umat Islam. Kerana apa? Wa antum azillatum minallah. Kerana kita tentera Islam, para sahabat mereka itu jiwa rohani mereka memang gantung manik-manik dengan Allah. Tak nampak lain pada Allah dalam hati. Nah, tak nampak lain pada Allah pada basirah pandangan mata hati dia. Nah, hanya nampak Allah. Kita rasa tanyalah ustaz, lagu mana nak khusyuk ustaz? Saya tak cekak kejam mata dah. Nah, tak cekak kejam mata. Apa lagi cara nak khusyuk? Tengok tempat sujud. Tapi tetap usalli fardhu isya'i 4 rakaatin ada alillah ta'ala Allahu akbar start daripada surau Nurul Ikhlas. Nah, di Sri Kembangan naik ke Lahir, naik kapal terbang terus ke Bangkok, naik ke Jordan, masuk ke Mesir, nak pergi ke Rusia, masuk Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa balik surau Nurul Ikhlas. Tak khusyuk sikit aku budak ni. Siapa balik sini assalamualaikum. Gitu je semua. Bagaimana hati kita nak nampak Allah? Nah, kalau kita penuh sehari-hari 24 jam ni lupa pada Allah. Nah, padahal dalam Quran sebut tadi, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah kamu tak fikir bahawasanya Allah Taala Maha mengetahui barang yang ada pada langit dan bumi? Ma yakunu min najwa. Nah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada 3 orang berisi illa huwa rabi'uhum, melainkan dia Allah yang keempat. Illa huwa rabi'uhum wala khamsatin, tidak ada 5 orang yang berbisi illa huwa sadisuhum, melainkan dia Allah yang keenam. Wala adna min zalika wala aqsa, tidak kurang tidak tambah. Ini nak menunjukkan ke Allah Ta'ala senantiasa ada sekitar kita. Nah, dia meliputi ilmu basir sama dia pada kita. Maka Tuhan ni bila dia nampak kita, tiba-tiba kita tak nampak dia. Nah, ini sangat rugi. Nah, ni kerana Tuhan ni tak ada lah. Nah, dia lah yang paling baik dengan kita. Kita orang yang buat baik sedikit saja, kita tak lupa jasa sampai bila-bila. Nah, dulu kita miskin, tiba-tiba dia bagi modal, tu pun hutang. Bila kita kaya, kita tak akan lupa ke dia ni. Apa sahaja dia jemput, apa sahaja dia suruh, kita akan sanggup korban tinggal kerja kita. Kenapa? Tak bolehlah Datuk Tan Sri ni sangat baik dengan kita.
kita dulu, kerana dia dah sahabat. Sekali tu je dia tolongnya. Tapi kita hutang budi, terhutang budi dengan dia sampai bila-bila. Sedangkan Allah Ta'ala ni sejak daripada perut emak sampai kita besar, sampailah kita tua, hingga rambut dulu hitam semua sekalian ni berselah-seli dengan putih, tetap Allah Ta'ala buat baik semua. Nah, buat baik semua. Tengok dalam sehari 24 jam. Sehari 24 jam. Nah, berapa kali kita menafas ni, nafas tarik, nafas sedut ni. Nah, ini orang panggil pertolongan daripada Allah. Kita tak kira dah. Kenapa? Kerana tak sapa bil bulan-bulan. Yang kita kiranya kalau bil elektrik akaun tu tutup kat 23 tu, apa bil bulan-bulan bukan mu bayar, aku bayar. Malu. Ni. Kita marah nak bil elektrik, bil apa, bil air, bil seterus, bil segala bil nak bayar apa tu bayar, kena kita berkira kenapa? Benda sapa bulan-bulan. Tapi Tuhan buat baik, kita tak sapa tiap bulan. Nah, kalau ada sapa, siapa-siapa di posmen mari hantar kata ni pay nampak mu. Nah, sebulan ni berapa kali mu nampak, bayar kali tak ada. Allah Ta'ala ni ya Rabbi, kuat sungguh dia tolong kita. Tu nampak berapa kali sehari? Sehari 24 jam ni kata Ibn Athaillah Sakandari, 124,000 nampak kita sedut kita mu. Kalau Allah Ta'ala tidak madad, tidak imdad, tidak bagi pertolongan, Tuhan kata stop, berhenti tu kat pakai boleh nyawa mati situ saja. Nah, Tuhan buat baik kita. Nah, dah berapa kali sehari kita ingat Tuhan. Nah, dah ingat sikit apa? Tepat patut ingat Tuhan pun tak ingat. Nah, mana semaya tadi? Nanti padahal kita di alam arwah dulu tak ada lah. Nah, makhluk yang boleh tanding paling kedebel sekali kita manusia. Ada satu makhluk pun boleh kedebel seumpama manusia. Kedebel bahari, kedebel ni something hebat. Kita manusia. Setara makhluk Allah Ta'ala supaya langit bumi ni pun tak berani. Tuhan kata dalam Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Sesungguhnya amanah Allah Ta'ala agama ni, Quran ni pernah ditawar pada langit bumi. Fa'abaina an yahmilnaha. Langit bumi tak sanggup nak ikut. Wa ashfaqna minha. Langit sebegitu tinggi 7 lapis langit, bumi sebegitu tebal 7 lapis bumi ni, nak campur dengan gunung ganan berapa, tak sanggup ikut. Langit kata bumi lah itu kan. Bumi kata langit lah itu kan. Tak sanggup nak ikut hukum hakam Allah, agama Allah. Bahkan Tuhan kata kalau turun Quran agama ni atas gunung kanan bukit bukau, nescaya hancur lebur. Nah, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nescaya kita dapat tengok gunung kanan bukit bukau hancur lebur kerana takut pada Allah. Dah siapa dia yang berani dengan Allah? Nah, kita wahanalahal insan. Tapi menanggung hukum hakam Allah Ta'ala Quran ialah manusia. Nah, dia sebut insan kat kita dah. Nah, ada seorang buatan masjid ni dia kata, saya dah ustaz, saya tidak insan, saya toyul. Nah, saya hatu raya tak ada. Semuanya insan, manusia. Manusia ni memang dah. Nah, Allah Ta'ala sebut lagi wa hamalahal insan innahu, sesungguhnya manusia ni kana zaluman jahula, banyak yang zalim pada diri sendiri, jahula, bodoh kerana tak ngaji. Nah, jahil ni orang Arab panggil jahil lah. Nah, orang Melayu panggil bodoh. Kasar bunyi tu. Nah, dia ni. Tapi tak payah lah. Nah, nak lembut macam mana lagi? Nah, kerana bahasa kitanya bodoh. Arab panggil jahil, jahula, jahil. Nah, tapi orang Melayu kalau sebut Arab dia berasa juh ya. Nah, dia ni juh ya so. Padahal sama ya. Kalau kita kata enta ni jahil lah, di bahasa lembut sejuk dia. Ya, saya jahil. Ada enta jahil, aina jahil. Ya. Juh.
Tapi kalau kata mu ni bodoh, oh sedap kata kaya bodoh. Mesti ditanya. Nah, pada hajah bodoh ni hak gelak, benda sama. Ada kasar pun ada ni. Kamu kata ustaz kasar, kira ni bodoh tu patah tak suka. Nah, gitu dah bahasa Melayu kita nya. Nyakit kita orang Melayu ni kena arak baru rasa juru. Nah, sebab itulah yang jadi payuh bagi kita orang Melayu ni sampai sekarang pun, kerana kita orang Melayu ni terikat dengan tradisi Arab. Nah, padahal Islam ni sangat mudah. Nah, Tuhan kata dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak wi mudah, bukan wi payah. Nah, yang payahnya siapa? Kita. Nah, dah buat apa tak usah main masjid, jubah tak beli lagi. Dah buat apa tak usah mayah, mengkat lekat tak ada duit nak beli kat lekat tak ada lagi. Nah, kita tak pernah mengaji dalam kitab fiqh syarat atau rukun semaya kena ada jubah selah. Nah, supaya 3-4 lah. Nah, ni syarat mari masjid kena ada lekat tak ada. Senang tutup aurat, bersih edit. Tapi tak boleh orang Melayu ni payah. Dah ustaz ubik dalam TV rambut panjang pakai jaket kulit. Nak seluar jing ketak nyawara helal. Siapa dia? Saya dah tu. Rambut panjang ni susuk lagu. Nah, ayah kata ustaz apa lagu ni? Pakai seluar jing. Nah, baju jaket kulit. Piu-piu tak ada tepat. Allah, dia jadi bahaya. Dah aku teraja bokeh pada TV. Nah, yang marah tu. Ni orang panggil pemikiran kita orang Melayu ni terikat dengan orang Arab. Padahal Islamnya tidak suruh jadi Arab. Islam suruh jadi orang Islam. Islam yang mukminin, muttaqin, mukhlisin, muhsinin. Nah, Islam yang mukmin, sah i'tiqad dia ahli sunnah wal jamaah. Muttaqin yang patuh apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, tobat apa nak buat Tuhan larang. Nah, muhsinin hok buat baik, mengawal hati dia, nak jaga hati dia jangan berhitam. Mukhlisi yang bulat segala i'tiqad, amal zahir, amal batin lillahi ta'ala. Tu. Nah, tak ada sebut-sebutan kau diubah apa. Nah, tu hak Nabi nak, tu hak Islam nak. Sebab tu Islam ni agama yang sangat fleksibel. Sangat boleh diamal mana-mana bangsa, mana-mana kaum, mana-mana orang sekalipun. Nah, tidak kata kemarin jadi mak rempit, hari ni taubat, beli jubah, beli sekuban. Nah, pakai jubah soal aku gini. Nah, jubah teleri habis tak kucing tak ayam. Nah, masuk masjid puasa betangnya, astagfirullah. Mari mak rempit budak ni. Nah, wan main puasa bet soal aku ni. Nah, taubat. Taubat main masjid. Dah tidak disuruh gitu. Nah, tidak disuruh kita terikat dengan orang Arab. Orang Arab kalau kita suka kata alim, kita pakai rubuh, pakai zubair ni, sebenarnya kalau di Mesir dia panggil orang Arab pakai jubah gini. Nah, pakai zubair dia panggil bawak. Nah, bawak ni orang-orang Arab duduk di kampung-kampung hulu-hulu, naik ke Kairah. Macam kita kat di Gua Musa, naik ke Lumpur, nah, untuk kerja di rumah orang kaya. Nah, kerja tu pula sebagai apa? Sebagai bawak ni maksudnya penjaga rumah, jaga pintu pagar rumah. Orang Arab ni tradisi dia bila dia kenduri kahwin, bekwah kita panggil bekwah. Nah, kenduri kahwin, menu yang paling wajib fardu ain kena ada. Nah, kita tempat kita meriuk kerana makanan. Apa tadi dah asyik mana jenis dah asyik tu lauk apa kau lauk nah dia di Arab bukan kerana makan ni memang meriah dia. Menu pertama orang Arab kena ada dalam kenduri kahwin dia, tak ada kok ni tak sah, kena qada balik buat semula kenduri kahwin kalau ada. Pertamanya menu dia kena ada penari gelek. Penari gelek tahu deh. Penari gelek ni kalau lelaki orang jantan kok kita gini motor hijau ni tengok. Dia kena orang puan. Nah, tamu tu menu tamu. Yang keduanya khamar, agak. Yang ketiganya hashish. Hashish ni sini dadah Arab masuk dalam shisha dan muda kita dihisap tu. Dia tamu lagi dalam tu. Teko hisap tu kan mabuk. Ha. Kok duduk halap ni. Allah duduk abu ni siapa? Bawa tadi.
Hak serupanya besar, hak jumpa, hak laku, hak kalau turun di Malaysia ni orang alim, masya-Allah. Nah, ni. Tengah duduk kenduri tu. Dia orang Arab start pukul 7, ngari sampai subuh kenduri dia. Gedung kata. Nah, tapi masjid dia buat lagi, dia tak kira. Orang masjid marah, dia kata masjidmu tu akak tak jauh, rumah aku tepi ni dah. Rumah aku sini. Lepel orang Arab. Tengah duduk gelak duduk naik joget tu. Sallu ala nabi, selawat kena. Nah, sebab tu saya kata al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab ni lebih dekat dengan kufur dan nifak. Sebab tu Nabi diutus untuk orang yang paling degil. Mana? Orang Arab. Kata guru saya di Masjid Al-Azhar, Syekhuna Syekh Jamal Faruq Ad-Daqaq Al-Hasani Al-Azhari. Salah seorang guru yang mengajar usul di Masjid Al-Azhar Syarif. Dia kata pokok ni Bani Jawi, orang Melayu. Nah, ai Indonesia ke Malaysia ke, kalau lah Nabi Muhammad diutus pada kaummu, aku rasa pokok ni jadi waliullah belaka. Kalau juhnya. Nah, orang Arab ni kerak dia. Nah, dia panggil kita ni ahsanun nas. Sebab baik manusia orang Melayu ni. Juh. Tapi orang Melayu ni ada perangai jahat juga. Nah, bila lebih ke juh ni banyak ada lagi sifat yang dendam. Orang Arab dia tak ada sifat dendam. Dia balas sungguh. Kalau sallallahu Nabi bunyi Nabi tu kat dia sejuk dari tu. 7 orang Arab. Dia tak dendam sampai 7 keturunan. Kita orang Melayu ni kuat solat ni perangai dendam. Ini mulut manis juga masai dia panggil. Senyap depan orang. Tapi dendam dalam hati gak ngak marah orang ada ni. Ni perangai jahat orang Melayu. Tapi bab lain tak boleh tik. Juru tak ada orang Melayu lah juru senyap. Nah ni. Satu je kekurangan bangsa kita. Nah, sebab itulah orang Melayu dulu ramai mana boleh mengajar atas Masjidil Haram. Nah, ramai mana orang Melayu dulu jadi tutup guru pada orang Arab di Masjid Haram. Nah, di Mekah tu alim sampai orang Arab mengaji. Di Mesir ada 3-4 buah matba'ah dipanggil tempat percetakan kitab. Mustafa Babil Halabi, Isa Babil Halabi, matba'ah Bula. Nah, ni topok-topok kitab-kitab agama tidak ada bahasa lain selepas daripada Arab duk cerita tentang Islam. Melayu lah. Bahasa Melayu baik Minangkabau ke, bahasa Melayu Jawa ke, bahasa Melayu sungguh ke, semua itu disebar, ditulis oleh alim ulama kita dulu. Hebatnya bahasa kita dulu sampai ke orang Arab cetak kitab Melayu ni di tempat itu. Kenapa orang Melayu hebat bukan kerana Melayu. Nah, kerana junjung agama atas kepala. Nah, itu ni orang yang ngaji pondok Pak Mekah tu bukan orang cala-cala orang. Orang otak geliga, orang otak bijak sana. Sekarang ni kenapa tak hebat? Kerana hak mana otak bijak-bijak kita hantar tengah ngaji hak fardu kifayah. Seumpama ngaji engineering ke, dan ngaji gitu. Tu ilmu agama juga kena faham dah. Nah, bukan ilmu dunia tidak. Hak mana hak nagih dah ada apa, hak sepak apa. Oh ni kita ada atang ngaji pondok kalau tahfiz ni. Hak nak apa kalau dari 30 juzuk ni hak jarang apa duit apa rabu katam tekok. Ada ni. Gak hak ni gak. Hak ini kata cukup pek kalau insidennya. Nak suruh tu guru ustaz pakai kata body biar jadi comel semula kata bukan dalam masa sehari hari. Nah, lama mana masa. Sebab itulah tak naik-naik tarah orang kita Melayu kerana kerana hendak ngaji pondok je ni lagu-lagu tu. Kuah ada ustaz atau ayah tak tahu sekolah mana. Nya terupanya bukahnya jadi cicok main jadi sepalung macam-macam jenis perangai yang buat dia. Nah, akhirnya hantar ke ustaz kalau lebuk ilmu ni baru hantar ke ustaz. Kalau nak mengaji di pondok ni berapa puluh mata pelajaran. Kitab tebal-tebal. Dah ada ni. Itu kau tu je jadi tak maju tu. Nah, satu lagi nya kerana apa? Oh, kerana hantar ngaji tahfiz, ngaji pondok ni tak ada siji. Maka bila tak ada siji tak boleh makan lah. Maka bimbang takut kita rezeki anak ni tak banyak. Nah, tak makan orang tak tak sama macam orang hok makan gaji. Nah, bulan-bulan ni. Apa takut kita pada kemiskinan.
Nah, ini orang panggil tanda kita tertipu dengan syaitan. Syaitan dia bisik kita dalam Quran sebut asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan dia bisik pada kamu miskinlah. Kalau sedekah ke surga ke masjid seorang batu bila siapa tabung derma hari Jumaat pegat tagih kami kakak nak ambil duit. Salah akak 50 ya jatuh balik. Tak akak ini mana tadi serah dah ni. Masuk mula. Nah, akak berpuluh tak apalah akak dah puluh. Takutnya miskin. Nah, anak atap pondok bimbel takut boleh makan susah esok. Nak tahu ni. Atap kalau trafik bimbel, atap sekolah Arab bimbel. Nah, siapa ke bukit anak kita, anak saudara kita. Nah, Allah, kamu hantar anak mengaji pondok, mengaji tahfiz. Ustaz saya syuk pakai apa? Nah, lama besar pala pada tubuh kan. Lama tubuh kekek pala besar orang Somalia tu. Sungguhnya Allah Akbar. Terang di pondok pas tumbuh di Kelantan. Nah, di siasat yang pelajar pondok tu 14 kali sehari bego. Jambe banyak jambe di pondok tu. Untuk pelajar pondok bego. Nak apa? Makan tak betul-betul. Pas talqin, pas majlis tahlil, pas maya-maya, pas tu majlis Quran pula ngaji makan krem. Nah, suara-suara tu bunyi gitu ikut kita. Nah, kenyek kata tak boleh makan apa. Dah bimbang gitu dah ni. Allahu Akbar. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Taala janji juga. Tapi janji Allah ni kurang kita nampak. Nah, kenapa? Karena janji Allah benda tak nampak dengan mata kepala bagi orang yang jasad masih lagi di dunia. Nah, rohani masih lagi di dunia. Nah, kita pun jasad di dunia juga. Tapi biar sampai rohani di akhirat. Nah, rohani di langit. Nah, seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sebutnya dalam hadis dia mutu qabla an tamut. Mati olehmu sebelum kamu dimatikan. Fa in arada yanzuru ila mayyitin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakrin As-Siddiq. Mu kena mati nafsu jahatmu sebelum mu dimati jasadmu oleh Allah Taala akhirat lah. Nah, kalau mu nak tengok orang mati berjalan atas muka bumi, mu tengok Abu Bakar. Karena Abu Bakar jasad saja atas muka dunia. Rohani duduk di hadratillah. Bilal bin Rabah tuan duduk di dunia, dah jadi muazzin Nabi, tapi Nabi dengan ada kaki tapak kaki dia dalam syurga. Ni buak-buak rohani duduk di syurga. Rohani duduk rapat dengan Tuhan. Rohani duduk hadratillah. Nah, kita jasad rohani duduk berat dalam muka dunia ni. Sebab tu tak nak mati juga beliau mata-mata. Kenapa? Karena tak berpisah dengan dunia ni. Tak puas lagi kecap dunia ni. Duit tak ada sejuta lagi ya Tuhan. Nah ni, kereta Lamborghini sekarang tak boleh pakai lagi ya Tuhan. Nah, anak baru 3 ekor ya Tuhan. Nah, bini baru seorang ya Tuhan. Nah, nak tambah lagi. Sebab tu tak nak mati dekat teriak mata-mata. Kenapa? Karena rohani ni tak boleh nak tubik. Nak dekat dunia lagi. Pada hati kontunya malaikat pakak senjuh dah. Nah, walau tara idil zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya manusia dapat tengok orang zalim dekat-dekat nak mati. Orang zalim pada orang, orang zalim pada diri sendiri ke dekat-dekat nak mati dia. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusahum. Malaikat pakak pegang tangan senyum. Berambu dari roh jahat, dari tubuh yang tegar maksiat tanpa bertaubat. Ikotunya seluruh bulu roma ni menangis. Kerana tak ada perpisahan yang paling dahsyat, paling sedih, paling sakit melainkan perpisahan ruh dan jasad. Pisah tak ada kau suka. Nah ni kita zaman kecil dulu pisah dengan sayang-sayang kita. Sedih. Nah, anak tak pernah di sekolah, bila pisah dengan mak berlari balik nak kejar mak dia. Tambah duduk sore sekolah kena mak tunggu duduk cakap depannya lo tengok anak dia masuk tarikat. Sedih. Tak boleh pisah ni sedih. Nah, sahabat kau kawan rapat sedih. Nah, umur kena pos ni Sarawak dah. Oh dah gitu dah, Allah sedihnya saya. Nah, korang lah di muka surah kita ni sedih. Nah,
laki bini pisah, tak ada suka. Teka nak marah tu je, masuk-masuk dalam rumah belakang, sekarang ceram. Duduk boleh sehari, 2-3 hari. Mesin basuh tak musim, puyuk tak berasa, baju tak gosok. Itulah mudah gila tolong. Ada ni, beri puluh tu puluh lah, orang rojak beli. Tak ada pisah, tak suka. Tak ada. Semua pisah sendiri. Dan banyak-banyak pisah ni hok paling rapat sekali lebih daripada laki bini, suami isteri, maupun anak, sahabat handal, ruh dan jasad. Sehingga tak gerak jasad kita melainkan ruh ada. La tataharrakul ajsad illa biiznil arwah. Tak gerak jasad kita ni melainkan ruh. Kalau tak ada ruh, tak guna habis dah. Dia Tan Sri tu yang berhormat ke siapa dia dah, datuk ke siapa, dah mati tak ada dah. Tak ada apa dah dia, mati. Kerana apa mati ni? Kerana pisah roh yang jasad. Maka saat pisah tu sehingga Nabi, pastau Nabi maksum tu pun dia sebut apa? Innal mauta la sakarat. Sesungguhnya mati ini sangat sakarat. Sakarat ni pun ke pedih, mabuk, sakit, sedih. Ada berlaku dalam sakarat. Bukan mabuk saja, pedih ya, sedih ya, sehingga bulu roma ni menangis semua sekali. Nangis kerana sedih, perih kerana pedih, sakit kerana ditarik nyawa daripada jasad. Maka ketika tu Allah Ta'ala buka tempat kita syurga ke neraka. Idza balaghatil hulqum haina idzin tanzuru. Sebanyak mana nafsu kita atas muka dunia kita tak mati, sebanyak tu jugalah kita sedih ketika kita nak mati. Sedih, bimbang, takut, pusing. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mana-mana orang yang kata serta i'tiqad Allah tu Tuhan dia, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Bukan kata lidah saja, dalam hati. Siapa kau boleh getar jiwa raga dia bila sebut Allah? Kita tak getar. Sebut Allah, Allah. Ya. Gitu ya. Orang mukmin ni idza zukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan. Bila orang mukmin ni disebut nama Allah, getar hati. Karena ada ghairah, karena ma'rifatnya sangat tinggi kepada Allah sang pencipta diri dia. Cipta diri kita. Maka bila sebut nama Allah, supaya orang sebut nama kasih, orang berkasih atau orang Kelantan bergawan. Kalau dia duk kerja atau orang sebut nama Jangan kira surat kamu, tinggal je, kekallah ke posmen. Tak keluar ada pintu, kau nyala dulu. Kita kekal ke posmen, nak ambil surat yang baik. Kenapa? Kerana bila sebut nama orang kasih, satu magnet lekat. Gitulah orang yang cinta pada Allah, orang ahlillah. Bila sebut Allah, getar hati dia. Orang ni kemudian istiqamah, summa istaqamu, kemudian duduk tetap atas tu. Kerana orang yang istiqamah di atas tarekat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat kecak wijdan tadi. Nabi Allah Taala sebut dalam apa? Wa allaw istaqamu ala tariqati ta'asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya kamu istiqamah di atas tarekat aku ni, Nabi kata. Nescaya akan dibagi kecap rasa lazat nikmatnya dalam beragama. Kemudian istiqamah, jaga hati dia dengan ada lain pada Allah. Kita duduk bertasbih, duduk bermunajat lah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad Zillullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati aku lain pada Allah. Tersebut itu sebut jadi ada semua. Nak Allah Ta'ala tu nampak demi nampak rupa awliya illah ingat. Ingat pada Allah. Ini tidak nanti wasabih tangim sahabat aku waktu jalan tidak. Dia ada zikir atas masjid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ingat Tuhan juga. Maksudnya kita duduk atas jalan raya, duduk di pasar, duduk di shopping complex, ingat pada Allah. Ingat buku Allah Ta'ala. Jual beli, jangan menipu. Nego, jangan rasuah. Buat kerja projek apa, jangan menipu, jangan apa, buat hak kau, zalim kau, jangan.
Ini orang panggil ingat pada Allah. Nah, supaya Allah Ta'ala saja ada dalam hati dia. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan turun tu hakikah untuk mari menenang pada dia. Saat takut, nah, ni orang panggil orang waliullah saat nak mati. Kita semua ni minta jadi waliullah belaka. Apa makna waliullah? Tuhan jaga. Waliullah ni bukan orang masuk boleh terbang atas langit, boleh jalan atas air. Kalau dah boleh atas air, ikan boleh pakai dalam air, buaya pun boleh atas air, burung boleh terbang langit. Tak ada kemuliaan sikit apa-apa. Tak ada ni. Bukan hak tu waliullah. Nah, waliullah ni maksudnya orang bego. Tuhan jaga. Jaga bila? Jaga saat lah ni dah hak lebih kita nak saat kita mati. Biar mati tu tak cabut, tak terkeluar iman dan Islam daripada diri kita. Tu. Sebab tu kata Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syazuli qaddasallahu sirrahu, man tasdiqu fi ilmina wilayatun sughra. Mana-mana orang yang membenarkan ilmu akhlak, ilmu tasawuf ni, maka dia akan dapat pangkat wali kecil. Masuk wali kecil ni orang yang Allah Ta'ala jaga. Saat dia nak mati, minta jangan dicabut iman Islam. Apa tu kita nak? Nah, yang kita duk semaya, duk ngaji, duk mengajar dalam sampai haus, dari gapo derung sampai habis piti-piti. Kerana nak mati dalam iman Islam. Dua nikmat paling agung sehingga lepas semaya Nabi ajar supaya kita tutur dulu lepas assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mat. Segala puji bagi Allah yang bagi nikmat paling agung iman Islam. Tak ada dah nikmat lain pada ni, pada dah dengan nikmat ni Tuhan berikan aku. Tu besar nikmat Islam iman ni. Maka saat mati ni sangat kuat cobaan dia. Semakin alim semakin kuat cobaan. Semakin kenal Tuhan semakin kuat godaan. Hak syaitan mari, hak bukan prebet-prebet tak dia kupak ni. Mari nak goda nak cabut iman. Ini bahaya. Kalau hak kelas-kelas kita ni pada syaitan gitu ya. Nah, Nuh Ali. Seumpama Imam Fakhruddin Ar-Razi, panjang cerita tu kalau cerita. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni orang alim sah. Dia karang kitab Tafsirul Kabir. Bagai-bagai kitab dia syarah, bagai-bagai medan ilmu yang dia bahas. Sehingga kalau di Mesir ada matba'ah tu Rasul Razi, tepat cetak kitab bagi Imam Ar-Razi. Semua kitab tu karangnya dia belaka. Satu kitab dia syarah sifat Allah Ta'ala. Satu sifat Allah 1000 dalil dia bagi. 1000 dalil. Bukan sadali, 1000 dalil. Satu sifat Allah. Sebut sifat apa? Nah, sifat wujud 1000 dalil dia bagi. Hebat tak hebat. Saat mati dia sejekal lagi iman Islam dia nak keluar daripada diri dia. Nak keluar daripada diri dia. Mau syaitan bergumul. Tapi akhirnya Allah Ta'ala bagi karamah bagi Muhyiddin Ibn Arabi yang duduk jauh daripada tu supaya geruk jari kelingking kaki kiri. Nah, isyarat pada nak hambak syaitan-syaitan yang ada keliling Imam Fakhruddin Ar-Razi sehingga mecah habis segala syaitan tak ada ke Bukit Kah. Hingga tiga tu yang malaikat pergi cabut nyamuk. Mati Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam iman dan Islam. Kenapa? Kerana saat dia alim dah, dia rasa jiwa dia kosong. Nah, rasa kosong. Bahas ilmu boleh bahas, bersyarah boleh syarah. Anak murid kamu, Tok Guru besar Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu dia cari Syekhut Tariqah untuk bersihkan jiwa dia, masuk berkhalwat bersul, nak berzikir untuk ditempa. Nanti ni dididik, ditarbiyah. Bila sampai dekat Muhyiddin Arabi, Muhyiddin kata mung ni Fakhruddin Ar-Razi tak ada bahagian dalam ilmu ni. Tapi nak juga dia. Bila syekh dia talqin, wirid tarekat, maka masuk suluk, duduk boleh sekejap, nepik dia. Nepik kerana Allah Ta'ala buka alam yang tidak patut dia tengok, sehingga dia tak mampu nak tanggung. Dia keluar, dia kata, ya Sayyidi, benarlah kami tak ada bahagian dalam ilmu ni, tapi kami membenarkan ilmu ni. Ilmu jadi waliullah ni. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jaga-jaga bahawasanya ingatlah wali-wali Allah tu tidak ada ketakutan kerusinya. Ni wali Allah. Kita akan ada takut, ada pusing, ada benci, ada marah. Wali Allah tak ada.
Waliullah ni mah dengan ayat sama, puji dengan celah sama, tahi dengan nasi tak ada beza ni. Nah, orang bagi nasi sama, orang bagi tahi sama, orang puji tak degi, orang caci senyum tak ada rasa apa, kerana hatinya bersih nampak Allah ni. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Duk tangga tu sama. Kita orang puji sengih. Nah, orang caci mewah orang mau nak malu. Sotak kata nah, tu kita. Marah. Nah, ni orang mati nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita mati nafsu. Adu wika nafsukal lati baina jambaika. Musuh sebenar kita bukan hak duk luar dalam diri kita sendiri. Bukan orang maki hamu kita, kita hak malu dia. Bukan orang hak denda kita, tapi kita hak denda dia. Bukan orang hak duk khianat kita, kita hak rasa nak balas balik khianat orang itu. Itu musuh benar. Nah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tunjuk contoh, bagai-bagai contoh untuk kita contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak para sadatus sufiyah. Nah, para akhlak orang tasawuf. Kalau kita kaji, selusuri kehaibatan Islam di zaman-zaman dulu, yang duduk sah depan-depan semua orang yang ahlillah. Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, orang yang menubuhkan ikhwan muslimin sendiri pun orang sufi tarekat. Khusafiyah Syazuliyah, orang sufi, orang tasawuf. Bagaimana boleh seorang ustaz di Penang dia kata ilmu tasawuf ni ilmu supaya cat. Ayat cat. Ayat cat dia panggil ayat cat. Supaya cat. Padahal ilmu untuk cuci hati, ilmu untuk cuci jiwa, untuk comel akhlak kita, zahir batin biar sama. Sekarang ni kita zahir tak sama. Zahir pakai piyah, zahir janggut, zahir jubah, zahir beridak, batin naik tanduk pasal kalau Tuhan buka hijab malu kita. Orang awliya illah buka hijab tak berasa malu kerana zahir batin sama. Istiwa zahir wal batin sama, zahir batin. Orang bertangga makam Abu Bakar As-Siddiq, pokok Sadiqin, Asy-Syuhada, Salihin, apa ni? Kita malu. Banyak aib, tobat banyak lagi. Dosa nak buat cita-cita lagi, panjang angin bahasa jauh lagi mati kita. Ni aulia illah kita. Sebab itulah dia ni mati dunia dalam hati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut ada. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia ni kepala bagi segala kejahatan. Kepala bagi segala kejahatan. Suami pun kalau tu ikut ayat isteri yang cinta pada dunia, habis binasa rumah tangga. Anak pun kalau mokpok tu ikut ayat anak pada dunia, cinta pada dunia, hancurlah orang panggil didikan anak kita. Masyarakat kita, orang kampung kita, kalau duduk kepala otak hijau dunia, hancurlah masyarakat orang kampung, orang negeri negara kita. Maka sebab itulah kena penuh-penuh dalam hati kita akhirat. Cari harta dunia untuk akhirat. Bukan suruh jadi orang Islam miskin, orang Islam yang miskin, orang Islam bodoh. Ni kerana dunia ni dijadi untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk iblis, bukan untuk jin, untuk kita dunia ni. Maka cari tapi mengikut jalan yang benar. Bagaimana? Letak tangan dengan letaklah hati. Nampak tambah kalau bikor dengan nampak korang. Itu kok dididik dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tak takut mati. Kita takut mati kan? Wa karahiyatul maut, takut nak mati. Karena panjang lagi yang angin 40 tahun kemudian awak gapo nak beli rumah di sana, nak di dekat sana sini. Aman. Mau panggil banyak angin-angin macam ni. Panjang. Padahal mati itu dekat dan dengan kita. Dekat. Tak apabila tu masjid surah Pahni ke, balik tengok Hindustan juga depan TV kakak mati situ ke, makan nasi paling telai, tulis ayat kat takut mati ke, tak tahu lagi. Hidup mana ni dulu atas kati pakai esok bini gerak tak bangun-bangun dah mati dia orang panggil. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dekatnya kita. Dah bila mati dekat, sebab itulah zikrul maut kafahil maut mau'izah. Memada dengan kita ingat mati, jadi tazkirah. Banyak ziarah kubur, tengok orang mati, bawa gapo.
supaya bangkit diri kita untuk buat bekal nak kembali pada akhirat. Bekal itu bukan dengan makna zahir saja, termasuk dengan batin, nak dicuci, nak dicom yang sempurna amal ibadat kita. Baik, buat berapa? Nak lagi ke? Tanya ni, nak lagi kita masuk dia pula. Kita berhenti sementara tanya nak lagi. Kerana prinsip kita ngajar, kita tak kira je, kita kira demo, kita puas demo boring boleh berhenti. Kita buat demo boring merek. Sebab tu kita tanya, nak lagi ke dak? Tak ada siapa dia jawab no. Semua duk keliling kerja dak. Keliling setengah tempat dia buat pakai isyarat. Game lah, promek macam-macam gaya orang ustaz faham. Ustaz kalau ni benar kita tak tahu gapo, dia pakai buat mengajar apa cikgu pun. Sebab tu kita tanya nak lagi ke dak. Macam ni. Boleh lagi ke dak? Enggak jawab dia tadi. Boleh, boleh. Kau mana nak berhenti dia senyap tak kata apa dia. Setengah jam lagi. Derah tu ikhlas tu. Suara lantunan suara tu menanda keikhlasan hati. Setengah jam lagi. Baik. Sebab itulah Islam ni ajar kita biar cukup zahir batin. Bukan sembahyang saja, bukan puasa saja, lillahi ta'ala belaka. Kerana kita duk syarah lah ni nama surah ni Nurul Ikhlas. Tajuk tak ada, kita pakai guna nama surah lah. Cahaya ikhlas. Nak jadi orang ikhlas, kamu sekalinya kena bersih hati. Kerana Nabi SAW ni ditugas sebelum daripada Tuhan sebut mengajar Quran, mengajar ilmu hikmat, Tuhan sebut dulu wa yuzakkihim. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dia Allah yang telah membangkitkan Nabi Muhammad di kalangan orang yang tak pandai baca. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ditanggung atas nabinya ayat-ayat Allah dan tugas dia nya mencuci jiwa rohani manusia dan mengajar Quran serta ilmu hikmah. Sekiranya tidak begitu, tentu kita ada keadaan sesat sangat nyata. Maka sebab itulah tugas Nabi mari nak cuci hati. Kerana kita manusia ni raja atas muka bumi. Ja'ilun fil ardi khalifah. Raja bagi alam semesta ni manusia dah. Kerana manusia ni sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Dan kami muliakan karamna bani Adam. Kami mulia anak cucu cicit Adam. Yang hebatnya manusia ni. Tapi kehebatan manusia bukan pada rupa parah dia, tidak. Kehebatan dia pada hakikat diri dia. Sekiranya dia berjumpa. Kalau dia tidak kenal diri dia, Tuhan kata summa radadnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan kamu yang manusia ke serendah-rendah tempat. Manusia. Bagaimana boleh kita kata sebaik-baik jin itu sejahat-jahat manusia? Kerana sebaik-baik jin ni jin di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi dulu mengajar buat jin. Ngajar buat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Suratul jin. Surah jin. Surah tu nama jin. Suratul jin, hatu, surah hatu. Lain panggil hatu lah jin ni. Ada beza pun. Cuma kita orang Melayu ni takut doa pada hatu. Pada hatu tak ada kait apa pun kita manusianya. Lengang lutut sikit, hatu raya kekok. Sakit pinggir sikit, langsung duduk tunggu atas belakang. Hilang duit sikit, toyong mari buka. Habisnya salah ke hatu. Siap kau bawa hatunya. Hatunya ada mukmin, ada musyrikin, ada belakang. Bukan ada sahabat Nabi hatu ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin hatu. Nyok hatu. Pak kita ni macam-macam jenis hatu. Hatu gaya, Pontianak, Harum Sunda Malang, Langsui, Pocong, Koyu, hatu kopek lanjut, macam-macam jenis hatu ada di alam Melayu ni. Semua sekali itu makhluk Allah yang disuruh kita punya agama.
Nah, disuruh perintah dengan agama. Tapi Tuhan tak kata sebaik-baik kejadian. Nah, kenapa? Kerana manusia ni paling comel. Tengok manusia comel kan? Mata putih hitam. Tidak kata mata merah menyala dah. Kalau orang sakit mata kita berasa tak boleh tengok. Nah, orang tua-tua siapa kata jangan tengok orang sakit mata, sakit kita. Ada kan? Kata-kata orang tua, bab tu orang sakit mata merah kita pun tengok sakit. Nah, padahalnya tak suka tengok mata merah ni kerana hantu mata merah. Muka hitam, rambut berserban, berserban sumpah dengan popok emisah. Awi wing gap sampai 90 hari dulu, rambut berserban. Tak ada selong, tak ada spa di negeri hantu tu. Manusia ni macam-macam jenis. Selong, spa, ada macam-macam jenis. Tak cukup dengan kulit dah putih dah, nak tambah lagi produk cantik ke orang lain lagi. Nak jadi putih pula mukanya. Nah, pakai PN lah belilah. Ku putih tak ku putih lah, nak jadi putih lagi. Allahu Akbar. Padahal manusia ni bukan mulia ke zahir dah. Atau orang sahabat Nabi nama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Satu kali dia panggil pada Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah kita sebut tadi, tapak kaki duduk di syurga dah. Nah, dia panggil pada Bilal. Bilal ni nama IC dia Bilal bin Rabah. Boleh ke kita orang Melayu tiap-tiap tukang azan panggil Tuk Bilal. Nah, Tuk Bilal. Kena betul? Tak kena bahasa tu. Kerana Tuk pada Bilal ni orang Afrika, orang kulit hitam. Bilal ni memang orang kulit hitam sungguh. Jadi Abu Dzar dia panggil pada Bilal. Dia panggil, ya ibnu Ummul Aswad, ta'ala. Hei anakmu orang yang berkulit hitam, mari sini. Nah, dah Bilal ni memang hitam sungguh, bukan hitam biasa-biasa. Hitam sungguh-sungguh, tengok orang Afrika. Kita lega hanya gigi je putih dan golongan bangsa ni tidak akan kena tipu dah dengan produk-produk kecantikan putih ke apa semua sekali lagi. Pakaklah warna pun tidak akan putih dah, kerana memang kulit dia hitam dah. Nabi SAW ada tekah tu dia dengar. Nah, kalau kita orang Melayu yang lantai kali tak kenal nama orang panggil, awak hitam mari sini. Nah, cemek hitam mari sini. Nabi dengar Abu Dzar panggil pada Bilal, anakmu orang kulit hitam, ya ibnu Ummul Aswad ta'ala. Anakmu orang kulit hitam, mari sini. Nabi dengar gitu, Nabi malu. Wallahi, Nabi kata, demi Allah, innaka sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar yattasifu bi sifatil jahiliyah, masih lagi berperangai dengan perangai oleh kafir jahiliyah. Apa? Suka gelabu kau, buat menganjing kau. Tak mulia orang kulit putih, orang kulit hitam. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di sisi Allah, paling hebat takwa dia. Nah, paling hebat takwa dia. Sebab tu Tuhan larang dalam Quran kita munjing korang, kita gelabu korang. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan gelabu pada orang sebesar-besar rasa fasik selepas pada beriman. Nah, sibabul muslim fusuq. Nah, menggelar orang Islam jadi dari fasik. Tu Nabi sebut benda kecil-kecil gini kita kena ambil putih wa amal. Jangan kita anggap benda kecil-kecil gini lekeh, jangan. Kerana kata Hasan Al-Banna, Islam tak akan tegak atas muka tanah air yang kita jejak, melainkan kita bina Islam atas tubuh badan kita. Dinukum ala ajsadikum satakumu dinukum ala watanikum. Kita kena tegakkan Islam di atas tubuh badan kita. Mata, lidah, telinga, perut, kaki, tangan, tubuh badan kita dulu. Satakumu dinukum ala watanikum, selagi akan tertegak Islam yang kita cintai atas tanah air yang kita jejak. Apa sebab tu, kerana apa Tuhan yang tidak beri pertolongan. Nah, padahal Tuhan janji in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Mu tolong agama Allah, Allah Taala akan tolongmu. Nah, Tuhan janji dah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala bukan jenis kau kita mungkin janji banyak. Tuhan tak mungkin janji. Dah kenapa Tuhan tak tolong? Nah, kenapa Tuhan tak tolong? Bukan salah Tuhan, salah kita. Nah, kerana kebangkitan Islam bukan orang Islam macam kita yang subuh gajah sama, yang semayang lewat sama, yang dalam semayang pun tak ingat Tuhan sama, yang baca Quran pun ngakak, yang boleh baca Quran pun tak faham, yang boleh faham pun tak wa'amal, yang wa'amal pun tak ikhlas. Tengok.
Kerana kebangkitan Islam yang Nabi sebut dalam hadis ialah orang wali-wali Allah belaka. Nabi sebut dalam hadis dia la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna wal yahudi yahtadi'ul yahudi wara asy-syajari wal hajar fayaqulu asy-syajaru wal hajar ya muslim hadzal yahudi khalfi ta'alu faqtulu. Nabi sebut dalam hadis dia tidak akan berlaku kiamat sehingga mana semua orang Islam pakat bangkit bunuh semua orang Yahudi. Nah, yuqatilul muslimuna wal yahudi, sehingga orang Islam akan memerangi seluruh orang kafir Yahudi. Hingga mana? Yahtabiul yahudiyyu wara asy-syajari wal hajar, sehingga orang kafir Yahudi bertempiaran lari sembunyi di belakang pohon kayu batu ke Rasulullah. Lari takut. Faqalu fayaqulu asy-syajar wal hajar, pohon kayu batu cakap. Ni orang panggil mahal syahid, tempat kita nak ambil dalil. Pohon kayu cakap lagi. Ni karamah, khamat Allah Ta'ala bagi ke orang Islam ketika tu yang rohani dia hebat. Nada ni, yang hebat rohani dan jasmani dia. Ya Muslim, hai orang Islam, hadzal yahudi khalfi. Ni orang Yahudi ada belakang aku ni. Ta'alu faqtulu, mari sini bunuh. Ada rasa jumpa orang kayu cakap kita. Nah, sekarang ni kalau lalu tepi pohon kayu besar pun seri yang belum ngomong ni. Kalau tu minyak tu rapat balik metal. Nah, balik motor, minyak motor tu pulah sungguh-sungguh. Oh, takut aku. Nah, lambat lagi nak jadi wali. Hak berat lagi lalu ke tepi pohon kayu batu besar-besar. Assalamualaikum untuk nenek, minta izin ni yang cucu nak sampai lalu. Allah. Lambat lagi jadi wali Allah. Nah, kurapak tu banyak lagi. Tak kurapak apa TV kita, banyak filem-filem pasal-pasal hati. Nah, Pahatu, Pontianak, keluar pula hatu Bukit Cino lah, macam-macam jenis hatunya waktu bercerita. Takut kita juga ke hatu. Nah, pada hatu tak salah apa. Nanti ni, kalau kita pergi Pakistan ke India ada ingat. Maulana jangan takut. Nah, dan jangan kata Maulana gila. Bila habis dia mengajar hadis pada golongan manusia apa kita ni, selesai sesi pengajian manusia keluar belakang. Maulana tu mengajar lagi. Ingat, ini misteri Pakistan, bukan misteri Nusantara. Nah, ini apa ni? Bukan Maulana tu gila cakap seorang, bukan. Dia mengajar hadis kau apa hatu pula. Jin-jin pun nak mengaji juga. Nah, apa yang kita duk salah ke hatu semua ni? Kena buat dah gigih dah sifat-sifat khurafat sampai jalan dengan minyak. Ni boleh naik kapal terbang guna IT teknologi berapa ada lagi lu buat ke hati. Orang-orang masuk hati kita apa gitu je. Baca Allah ulang suka ke hati boleh. Baca ayat tadi wik pun salah ke ayat. Nah, mari mana masuk hati ke boleh. Sayyidina Umar ni orang masuk hati dia di atas lipar dia. Atas lipar hati tu bit. Nah, kita ni baca ayat kursi suka boy mula-mula. Allahullah. Kek suka ke hati. Kata, tadi wik pun salah. Ngaji tu pun mana macam ni. Nah, ada benda-benda begitu tu, benda-benda yang kurapak gitu tu. Nah, kalau kita tak boleh buat lagi daripada bangsa kita, benda-benda karut gitu, lambat lagi kita nak jadi wali Allah. Dan lambat lagi lah orang panggil kebangkitan Islam. Kerana kebangkitan Islam yang Nabi sebut dalam hadis tadi, golongan wali Allah. Sehingga Tuhan zahirkan karamah kayu batu cakap dengan dia. Lawan ni kalau bunyi kayu cakap hello ke assalamualaikum masuk lalu majalah TV kau gapo gitu. Satu pohon ditemui bercakap assalamualaikum di depan umum. Khamat lalu orang tu. Dan bagai ni Allah Ta'ala zahir pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang hati dia bersih, yang tak ada khaufun wala hum yahzanun, tak ada pusing, tak ada bimbang, tak ada takut. Nah, malaikat mari tadi ayat tadi kita baca tadi. Kalau kita tak boleh jadi wali Allah ketika di hidup ni pun, biarlah nafas terakhir sebelum kita ditarik oleh Allah Ta'ala nyawa kita,
biar dapat cat rasa tu. Zab bagi apa? Bagi khauf, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, mengapa dengan malaikat mari nyoba kita? La takhafu, jangan takut. Nah, benda hak munak tinggal. Wala tahzan, jangan pusing benda hak nak depan. Nah, ni malaikat mari tu jangan takut, jangan pusing. Sehingga tak ada takut, tak ada pusing sungguh. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mai royak tentang syurga Tuhan janji untuk kita yang muttaqin. Nah, syurga ni kita royaklah panjang benda pun kita tak rasa, dan kita tak nampak. Sebutlah pahala banyak mana pun kita tak nampak. Nah, kalau pahala ni nampak super duit, surga ni tak boleh sekecil ni kena besar lagi. Nah, kalau pahala 25 pahala, 27 pahala Nabi janji adalah hadis untuk orang semaya mu'ah ni sejenis duit. Ha, RM 25,000, RM 27,000. Maka surga kita ni tak boleh sebesar ni. Nah, mesti kena besar lebih daripada pavilion Mac Valley lagi. Nah, kenapa? Kerana orang nampak benda tu. Ni ujian bagi orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni orang yang percaya benda yang tak nampak dengan mata kepala. Nah, ghaib. Biasa tengok 25 kebajikan. Nah, biasa tengok? Tak biasa tengok. Dia ambo tak biasa tengok 27 kebajikan, 27 pahala, 25 pahala, tak biasa tengok. Ni orang panggil ujian. Pahala ni duit nak guna di akhirat. Hak sekali ni kalau Tuhan jadi 25 pahala, 27 pahala tu dalam bentuk RM 27,000, 25,000, ramah penuh cok surga ni. Nah, tak boleh nak tidur malam. Kenapa? Tak sabar tunggu subuh. Nah, bila subuh ni RM 25,000 pula sabar ni bos jadah ni. Nah, tu email wirid mesti panjang. Nah, ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak sejadah. Ada 27. RM 27,000 ada. Astaghfirullah, panjang wirid. Karena duit nampak. Masalah sekarang ni tak nampak dengan mata kepala. Ha, tak nampak. Pahala ni 27, 25 ni jenis berlaku mana, cuma cahaya. Nah, supaya kita beramal dengan kita cahaya gitu ya. Ini orang panggil ujian. Nah, mana orang yang betul-betul beriman, dunia ni bukan hanya ilmu yakin, bahkan dia usaha di atas keyakinan itu sehingga sampai kepada maqam kamalul yakin. Nah, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Ni martabat keyakinan yang mesti kita usaha sebelum kita mati. Kalau dah mati baru nak sampai ke ainul yakin, gapo tak ada faedah dah. Tu sebut dalam Quran alhaakumut takasur. Celaka semua manusia yang berlomba pada dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia mati masuk dalam lubang kubur. Kata setengah ulamanya, kalau nak tambah bagi hati itu jadi berlomba-lomba pada dunia, banyak-banyaklah ziarah kubur. Biarnya mati nafsu hubbud dunia tadi. Nah, banyaklah ziarah kubur. Kalau tidak kita duduk berlomba situlah sampai masa kita masuk dalam lubang kubur baru berhenti berlomba untuk dunia. Nah, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, sebenar sungguh manusia akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sebenar sungguh manusia selagi akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, manusia hok tinggal usaha keyakinan atas muka dunia ni, bila mati tika tu baru capai ilmu yakin. Ada guna dah. Summa la tarawunnaha ainul yaqin, bila baki baru nak sampai ainul yakin. Tak ada faedah. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, kemudian pada hari akhirat akan disoal daripada bagai-bagai nikmat yang Allah Taala bagi pada kita banyak sangat. Nah, nikmat Tuhan bagi tak hitung bila, nikmat yang paling hebat Tuhan jadi kita sebagai manusia. Nah, sebagai manusia ni sangat hebat. Tak ada makhluk Allah Taala paling hebat manusia lah. Nah, ni paling hebat. Nah, banyak makhluk Allah Taala ni. Selain daripada Allah, dia panggil makhluk. Allah tu sendiri saja dia panggil khaliq. Lain pada Allah, sebutlah kapek, kau ekong, kau kipas, kau lampu, kau mikrofon, kau cawe, gelap, kau dapur dia, meja, kursi, kemudian panggil apa? Makhluk. Termasuk kita manusia. Tiba-tibanya dalam ilmu Allah Ta'ala azali lagi, dia tentu kita ni sebagai manusia. Makhluk Allah hak biasa manusia. Tidak biasa meja, kursi, mikrofon, ekong, kipas, lampu, tidak. Cermin ke apa tak.
Cuba kita pejam mata. Pejam mata, jangan tidur. Nah, pejam mata, kita merenung. Nah, kalaulah aku sebuah meja, nah, ataupun aku satu kursi, sebuah kursi, atau satu kipas, sebuah lampu, sebuah kipas, sebuah ekor, seronok tak? Tak seronok. Nah, meja tak boleh makan nasi kerabu. Nah, tak boleh makan, tak boleh kecak kudu, tak boleh makan nasi daging, nasi lemak, apa tak boleh. Kerana meja duduk gini. Nah, bila guna, tak guna je teruk. Habis guna, orang simpan. Nah, tempat orang duduk. Ni makhluk Allah ni. Makhluk Allah hak biasa lalu kut tangan tukang. Nah, hak biasa lalu kut tangan tukang. Ada makhluk hak tak lalu kut tangan tukang supaya bumi, langit, tak ada satu kerajaan pun mengaku dia buat langit bumi. Tidak kata Obama duduk menunggu kong. Orang tanya Obama buat apa tu? Buat bumi. Ada. Nah, kerajaan mana pun tak mengaku dia buat bumi lagi. Ni orang panggil lah makhluk Allah Ta'ala yang tak lalu kut tangan tukang. Ada makhluk Allah Ta'ala supaya meja kursi ni makhluk Tuhan juga, tapi lalu kut tangan tukang. Yang bila kita selok, kita tengok, oh, made in China. Nah, made in Jepun, made in USA, made in lah. Barang yang dibuat daripada orang Cina, orang Jepun, made in. Orang Kelantan kecap putih lagu tu lah. Nah, made in China, made in Jepun. Siapa dia buat orang Jepun, orang Korea, orang Cina ni? Dia boleh buat robot, jet penjual roket ke apa? Tuhan yang buat akal dia boleh fikir siapa buat roket, buat robot, buat jet. Hakikatnya siapa menjadi roket, jet, robot, gelap ke apa semua ni? Walaupun apa made in China, made in Jepun, menjadi Korea ni, Allah. Ni makhluk Allah. Tapi dalam banyak-banyak makhluk Allah, kitanya Tuhan jadi manusia. Kerana Tuhan nak kita tuju pada dia, lain pada kita dijadikan untuk kita. Tiba-tiba kita dijadikan untuk Allah, kita pula hadap untuk lain pada Allah. Silap besar, kesilapan yang sangat besar. Tuhan jadi kita untuk Allah. Ini supaya kita berhakikat dengan hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita mari, kepada Allah kita kembali. Apa sahaja hak kerbit di kita kebajikan, semua kembali pada Allah. Nah, sebab tu kita baca tahaput alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka salah besar bila orang puji kita, kita sipek kita. Nah, kata tu imam sedap sungguhlah tu imam baca Quran. Kita pun mula nak gebah lubang hidung ke apa. Oh lah, gitulah. Ambo tengoklah ngaji man ambo ni. Nah, tu bila ya Allah, kalau bila azan moci pukul 3 pagi bangun tu. Siapa dia azan tahu pukul 3 pagi dia bangun tu. Sedap sungguh suaranya. Nah, moci ya. Tengok ambo ngaji man. Nah, Allah ustaz, kalau ustaz mengajar 3-4 jam pun tak berasa. Nah, cuma dengar apa pun tak berasa, tak berasa. Nah, sedap sungguh ustaz mengajar dia. Tengok ngaji mesti badak gapo ke. Anak sok. Dia dalam hati tu panggil, orang panggil ustaz bodoh. Tu imam bodoh. Tu bila bodoh. Kenapa? Kerana bila orang puji dia, dia sipek dia. Tengok aku ngaji mana, aku belajar mana, suara aku sedap memang dah ketan di musabaqah. Johor mereka antara bangsa. Sipek dia. Padahal segala benda ni min fadli rabbi, semua pemberian ni daripada Allah. Yang patutnya kita bila Tuhan jadi kebajikan, kita kena taklid pada Tuhan. Jangan nampak daripada kita kepada dia. Dah. Kena nampak daripada dia kepada kita, kembali kepada dia. Itu orang panggil wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita gembira bagi orang sabar, orang menahan, orang daripada mengakui keakuan diri dia. Semuanya dia kembali hanya kepada Allah. Bila ditimpa kepada dia musibah, ujian bukan dengan makna kesusahan saja. Kesenangan pun ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui olehmu bahawasanya segala anak binatmu yang ramai, isterimu yang comel yang banyak tadi tu, harta bendamu yang banyak, berlimpah juta-juta dalam bank tu, fitnah, ujian. Bermakna ujian bukan hanya kesusahan. Waktu saya sebut dalam Quran tadi,
wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Sebut sebelum ayat tadi itu, kami akan cuba manusia. La nabluwannakum bi syai'in minal khawf, daripada sesuatu yang menakutkan, ketakutan. Kita sekarang ni sangat takut. Nak keluar rumah, tinggal rumah, pergi pejabat, duduk setengah jam depan pagar. Nak duduk rata pagar. Kata panjang mana? Semeter rata. Manggo solat lagi, manggo ni tebal lagi. Tak embuh bagi orang curi. Yang takut lagi. Dalam Facebook tu cuba tengok video-video yang orang ambil rakaman. Depan rumah nyamuk, depan rumah ropok. Dekat draw duit di bank, nyambil batu lepuk atas kepala, curi duit. Ni orang panggil apa ni? Laku di kalangan kita manusia. Di Malaysia baik, mana saja baik. Ni. Tak berlaku di kita, berlaku di orang. Tu berasa aman tu. Tu yang berasa tak apa, Malaysia masih aman. Masih aman lagi, alhamdulillah. Tak berlaku kita. Nanti berlaku kita baru kita tahu. Depan rumah rokok, samu ke setakat samu barang, bunuh menyawa-nyawa orang. Kadang khauf, takut. Nak bawa bit tanya mahal-mahal pun ngerokok korang gitu je. So beli lah bit tanya mahal kan boleh tak? Simpan rumah gitu. Takut. Zaman jenayah banyak begini. Aku tak ada obat yang boleh selesai melainkan hukum Allah. Bagi kefahaman pada manusia, dan tegakkan hukum Allah. Ada obat yang boleh menyembuh. Kerana kita ni Tuhan jadi dan dia tahu ubat apa untuk merawat